Dapur Bujang Ramadan 2016 dibawakan khas oleh Agromas. Sawadikap. Tu dia dah cakap Thailand dah. Sebab apa saya cakap Thailand? Sebab jom dah berbuka puasa kita yang kedua mai daripada Thailand sana. Nasi goreng Pattaya. Tu dia teruk. Pattaya ni sebenarnya salah satu wilayah lah. Kita je lebih-lebih kan nasi goreng Pattaya. Rasanya pergi dekat Pattaya ada nasi goreng tu. Baik. Mari kita tengok sikit apa bahan-bahan untuk nasi goreng Pattaya. Macam biasa nak gelak juga sebab apa? Senang sangat bahan-bahan dia. Nampak tu. Nasi putih, lebih kurang kalau kita ada nasi sahur yang pagi tadi yang lebih-lebih pun boleh simpan dalam ais, boleh guna balik. Kacang panjang lebih kurang dalam 3 tangkai. Kalau nak pakai sayur-sayur lain macam lobak merah ke kobis ke, tak ada masalah pun boleh. Telur ayam 2 biji yang saya tak beli sebab apa? Dah ada dekat dapur. Ada juga bahan-bahan yang lain saya akan gunakan macam sos cili padi Agromas. Masa kita nak goreng nanti kita gunakan sos cili padi ni sebab apa? Dalam sos cili padi ni lengkap. Dah ada bawang, dah ada cili padi, lepas tu adalah bawang putih. Wah, nampak tu macam-macam ada dalam ni. Tak payah pakai bawang dah, pakai sos cili ni pun dah cukup dah. Dan nak sedapkan lagi, mana saya punya serunding ayam? Wah, ni dia. Kita tak pakai ayam mentah, ayam segar dekat pasar. Kita pakai serunding ayam untuk kita punya nasi goreng Pattaya. Nampak tu. Dia punya rasa lagi unik. Nak abang tu teruk pi ya. Maklumlah tadi cakap Thailand tiba-tiba kena cakap KL pula. Teruk no. Baik. Kalau kita letak ayam segar dalam nasi goreng, ayam goreng pakcik kita nak letak mana? Nampak tu. Lauk dah ada dah. Nasi goreng ni kita buat yang ringan-ringan je. Tak payah nak berat-berat sangat. Baik, mula-mula kita nak buat apa? Ketepikan dulu kita punya bahan-bahan ni. Sebab sekarang ni saya nak potong kita punya kacang panjang. Tengoklah bersesuaian dengan jumlah nasi. Jangan terlampau banyak sangat. Kejap lagi. Tu dia. Makan nasi goreng ke makan kacang goreng panjang? Kacang goreng panjang. Kacang panjang goreng. Nak sebut pun tersasu dah. Sebab apa? Bulan puasa. Dia bukan apa. Kadang-kadang tekak ni kering. Nak bercakap, nak berceloteh. Biasalah. Potongkan dia punya bahagian ujung-ujung ni. Ni ujung ada yang bahagian tangkai, ada bahagian dia punya apa tu? Akar. Mana ada akar dekat bahagian bawah lah. Ni tak ada akar pun, mana ada kacang panjang ada akar. Pandai-pandai. Potongkan dua macam ni. Ratakan dia. Macam ni. Sebab apa saya gunakan kacang panjang? Kacang panjang sangat-sangat sesuai untuk kita punya nasi goreng. Sebab apa? Dia ada kerangupan itu. Masa punya nasi goreng. Apa tu? Bukan. Kacang goreng dia punya kerangupan tu bunyi dalam mulut. Potong dia agak-agak, jangan panjang sangat, jangan pendek sangat. Lebih kurang dalam 1 cm ke setengah cm ke, dah cantik dah. Nampak? Baik. Kacang pun dah potong, jangan banyak sangat. Yang lebih ni kita boleh buat untuk hiasan pun boleh juga. Kalau tak nak nanti untuk resipi-resipi yang lain pun boleh pakai lagi. Telur enggak. Telur. Nak cakap telur ayam, kita buat apa? Telur ayam kita pukul lah. Cantiknya. Garam sikit Kalau nak perasakan masakan kita ataupun jodoh berbuka kita, ketika kita masak, jangan terlampau lebih sangat. Kalau terlebih gula garam, rasa dia terlebih rasa nanti dah tak boleh nak nak ubah dah. Kalau kurang masa berbuka nanti kita boleh tambahkan sedikit garam. Ingat tu. Satu lagi, cerita sikit pasal lada hitam. Lada hitam ni banyak manfaat dia. Tak tipu. Dapat mengelakkan kanser. Salah satu dia lah. Nampak cantik. Tak sikit je, jangan banyak. Dia ada rasa macam biji-biji dia, lemak-lemak dia masa kita kunyah tu kan. Itu yang sedap tu. Dah siap potong kacang panjang. Dah siap pukul telur. Nak buat apa? Goreng lah nasi goreng kita. Nak masak nasi goreng Pattaya, kenalah pakai kuali macam ni. Kalau kita pakai kuali lepeh macam ni nanti, masa kita goreng tu, tengok senduk, tercabut. Bukan apa, terpelanting nasi jatuh ke bawah. Panaskan kita punya kuali dengan sedikit minyak. Sebab kita nak buat nasi goreng ni yang paling ringkas, yang paling senang. Orang lain tengok memang macam ni buat nasi goreng. Itulah yang kita nak. Dia teringat sampai bila. Fendi buat nasi goreng paling senang dalam Malaysia. Sebab apa? Sebab kita dah ada ni dia. Sos cili padi Agromas. Lepas tu letak pula masa nak siap nanti, letak pula serunding ayam, gaul-gaulkan sekali. Dia punya rasa syahdu macam pagi raya. Baik, minyak dah panas. Kita masukkan terus kita punya kacang panjang. Gorengkan dulu sekejap.
Cantik ya. Jangan terlampau dia apa ni? Api jangan terlampau besar sangat, agak-agak je sedang-sedang je. Lepas tu masukkan kita punya sos cili padi. Agromas. Agak kurang letak lagi. Sebab apa saya letakkan sos cili padi ni masa minyak duk tengah panas dengan kacang tu. Sebab sos cili padi ni ada bawang. Lepas tu dia punya bau nanti naik. Tu yang terangkat tu. Tak tipulah kalau kita dekat bazar Ramadan pukul 4.30, pukul 5 dah tengah goreng macam ni. Beratur depan kita orang nak beli ni. Beratur sampai ke simpang jalan. Bau dia mengancam naik. Sos tiram sedikit. Nak buat nasi goreng kena letak sos-sos yang ada ni. Sos-sos yang ada kat depan ni macam sos tiram, sos cili padi, sos cili, sos tomato. Senang cerita 3 kawan sos lah. Sos tiram, sos cili, sos tomato memang kena ada dalam nasi goreng. Bau rasa dia terangkat. Walaupun kita dah masukkan sos cili padi, sebab apa? Sos cili padi ni ada bawang. Macam kira menumis jugalah. Pelankan sikit api. Masukkan sedikit sos tomato. Sos tomato dia masam, sos cili dia rasa pedas. Sos cili padi agromas dia rasa lain, dia rasa pedas-pedas, manis-manis, rasa bawang sedikit, rasa cili padi sikit dan kicap untuk menaikkan warna nasi goreng. Cantiknya. Tuang sebotol tadi, almarhum aku. Kan? Cantiknya. Walaupun kita dah masukkan 4 jenis sos dan 1 jenis kicap, jangan lupa garam kena ada juga. Sebab apa? Gula dengan garam jadi permainan dalam kita punya makanan. Sebab kita tak pakai motor-motor, basikal-basikal tak ada. Sedikit je, ujung-ujung sudu je. Untuk menaikkan lagi rasa dia. Gula sedikit. Jangan banyak sangat gula. Kita nak bagi lemak-lemak je. Kalau letak banyak nanti manis pula kita punya nasi goreng. Dan masukkan kita punya nasi. Api jangan kuat sangat. Kita bukan nak buat nasi goreng hangus. Dia ada juga teknik satu lagi, orang dia akan goreng sampai hangus. Ada juga kedai-kedai dia akan goreng sampai hangus. Sebab apa? Kerak-kerak hangus tu yang akan menaikkan lagi aroma nasi goreng. Wangi. Ni kalau dapat rasa ni. Kan? Dapat rasa sikit kan? Tak payah banyak, sikit pun jadi. Bulan puasa, dia pun jojol lidah. Orang cakap apa? Makruh. Tak ada dia, Jeb. Terlupa tak apa. Saja-saja boleh mendatangkan batal. Ingat tu. Baik, nasi goreng kita habis siap. Kita masukkan ni dia, serunding ayam agromas. Dia punya serunding ni, dia punya rasa tak tipulah, saya dah rasa dah memang sedap. Masukkan sikit. Dia ada rasa bawang, dia ada rasa serai, ada rasa lengkuas, ada rasa daun limau. Lengkap dalam serunding ni, macam-macam ada. Masukkan je. Nak 1 sudu, masuk 1 sudu. Nak setengah paket, masukkan setengah paket, tak ada masalah. Macam kurang kan? Ambil lagi. Tu dia. Dah siap dah nasi goreng kita. Kita ketepikan. Dah kacau-kacau, kita boleh ketepikan dah. Kan saya dah cakap, letak-letak je serunding ayam agromas ni, dia punya bau naik. Niaga kat pasar malam, silap-silap. Tak payah nak pergi goreng kat sana pukul 3, pukul 4. Goreng pukul 2. Pukul 1.30 dah habis dah. Sebab apa? Orang dah booking call. Orang dah telefon, dah tempah siap-siap. Bang, 20 bungkus bang. Nampak tu permainan dia. Baik, alihkan ke tepi. Sebab sekarang ni saya nak buat dia punya telur ataupun pataya dia tu. Kalau nasi goreng biasa ni, pataya dia tu. Apa tu pataya dia tu? Ini dia pataya dia tu. Panaskan kuali lepeh. Kalau boleh nak pakai kuali macam ni pun boleh. Ada cara-cara dia lah. Yang sebelum-sebelum ni saya dah tunjukkan dah nak buat nasi goreng pataya macam mana. Yang ni kita pakai produk agromas pula. Kita perbagaikan lagi kita punya rasa nasi goreng pataya ni. Kita letak minyak sedikit sahaja. Jangan banyak sangat. Sebab kalau kita letak banyak sangat nanti telur tu dia bertumpuk di satu tempat je. Sikit je, jangan banyak sangat. Sebab apa? Biasalah. Kuali makcik lekat. Tak pernah lekat lagi. Tiba-tiba lekat badan muka aku. Kita tuangkan telur, lepas tu kita lenggangkan kuali ni. Dia macam jadi kuih ketayam tu. Macam apung manis pun ada juga. Lepas tu baru kita masukkan nasi. Agak dah nak masak, baru kita masukkan nasi. Lepas tu kita bungkuskan sekali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan je.
Jangan tebal sangat, jangan nipis sangat. Sebab tu saya cakap kena lenggang dia. Lenggang padi rumah. Tu dia. Sebab apa? Kuali ni dah panas, dia akan jadi masak dengan sekata. Kalau kita tak lenggang, dia bertumpuk satu tempat. Habis. Pattaya tak ke mana, nasi tak ke mana. Baik. Dah cantik dah macam tu. Dah agak nak masak. Masukkan kita punya nasi. Cantik. Dia kalau dekat Thailand, dia akan flip benda tu. Dia akan flip lah. Dia akan terbalikkan. Macam kita tak buat terbalik-terbalik kan. Padamkan api. Potong-potongkan tepi dia tu. Potongkan dia macam tu. Senang tu kita lipatkan dia. Tengok betul. Ambil satu pinggan yang cantik macam ni. Dia ada teknik dia. Pump tu kat situ. Bismillahirrahmanirrahim. Balikkan je. Oh, nampak. Wish. Nampak kita punya nasi goreng. Dia jatuh dekat sebelah pinggan. Tapi tak ada masalah. Tolakkan je. Itu pun dah kena ajar ke. Itu dia. Nasi goreng Pattaya. Nampak macam tak senonoh je. Maklumlah selalu kan kuali macam ni. Letak tekak tu, dia jatuh elok. Nak pula pinggan macam ni kan. Telap cantik-cantik. Nak cun lagi? Ini dia. Sedikit serunding. Tu dia atas dia tu. Inilah dia. Nasi goreng Pattaya. Juadah berbuka kita yang kedua. Sangat-sangat senang untuk disediakan. Cuba, jangan tak cuba.